Be not afraid of going slowly, but be afraid of standing still. Sembara, passion in leadership, power in action. Reading helps me escape from my problems. Saya ingin bertanyakan satu soalan. Apakah nasihat untuk junior yang masih belajar? Nasihat saya ialah ibu bapa. Ibu bapa paling penting. So macam setiap hari sebelum pergi sekolah tu sentiasa minta doa daripada ibu bapa. Kita usaha sampai dapat. Walaupun susah, but percayalah awak akan dapat kejayaan. Itu sahaja. Terima kasih Mentia atas nasihat tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum, bersama saya Ustazah Zainul, penyelaras program Tinia Ramadan pada hari ini. Okey Ustazah, apakah aktiviti yang berlangsung pada program hari ini? Boleh Ustazah silakan? Sekolah Menengah Kebahasaan Belara terletak di Kuala Terengganu mula beroperasi pada 15 Mei 1976. Pada peringkat awal, sekolah ini terdiri daripada 4 blok utama dan mampu menampung lebih 300 orang pelajar dengan tenaga pengajar seramai 16 orang guru. Assalamualaikum, hai, bersama saya Abang Ida Nabi dan saya Nur Sakifah daripada TV Sembara SMK Belara. Boleh tak Abang Ida terangkan tentang buku nota yang memujuk ni? Okay, Assalamualaikum. Saya Ida Ramli. Jadi buku nota yang memujuk yang terbaru ni adalah buku yang saya karang tujuannya untuk memberi satu harapan kepada mereka yang mungkin putus harapan. Buku ni ditulis untuk memberikan harapan, memberikan semangat, kata-kata motivasi supaya dapat menerima banyak perkara yang menyakitkan dalam dunia sebagai batu loncatan untuk menjadi orang yang lebih bahagia. Terima kasih Abang Aiden kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Seperti yang Farah kata tadi, terdapat bas mini yang diperuntukkan oleh MAPEM Jetty. Seperti yang kita tahu, MAPEM ni ada 123 pelajar. Jadi bas mini tu muatkan semua nak untuk naik mini bas tu. Assalamualaikum, saya Nur Sakifah bersama ahli-ahli sekolah saya iaitu Dari Harapan ingin mempersembahkan 2 rangka pantun yang memperkenalkan kumpulan kami kepada Umi dan Abi. Ijtihad nama disepakat membentuk perpaduan umat biar masa singkat silaturahim dijamin terikat. Ahli ijtihad tangkas dengan strategi mantap. Ahli ijtihad pantas bekerja dengan cekap. Sekian, terima kasih. Awal berdoa wal akhir bertawakal. Sembara kerahmatan, keberkatan, kesyukuran. Alhamdulillah. Dia tak mau siap. Sungguh, turun dari dulu tadi. Kita tak suka ustaz. Kuat. Boleh kau. Kami ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya. Nama dan peranan dan isteri. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Khalid Syafudin bin Muhammad Syafiq. Saya memegang watak sebagai Nadif, iaitu kawan baik Haras. Apa masalah kau kata kawan aku macam tu? Nadif, janganlah macam ni. Betul apa yang dia kata tu? Kau ni Guna namanya kawan kalau tak saling membantu antara satu sama lain. baik kau beritahu kita orang apa masalah kau sebenarnya. Aku peliklah dengan kau ni. Sebelum ni kalau ada masalah pun tak ada dah sampai terjejas pelajaran kau.
الشيطان الرجيم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. As we close this chapter, we remember the lessons of Silat, embracing its spirit, honoring its traditions, and celebrating its uniqueness. Silat will always remain a vibrant and dynamic art form. Thank you for joining us on this journey through Silat. We hope it continues to thrive and evolve, inspiring and empowering future generations. Life is meant to be enjoyed and explored in the right way and for the right reason. This is the colors about my culture, the culture of the new generation.